نعم. ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام العارف بالله الشيخ أحمد ابن عطاءالله الأسكندري rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid darain amin. Al-hikmatu sittun min al-hikamil ata'iyah. Bermula hikmah yang ke-60 daripada hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Anta hurrun mimma anta anhu ajisun. Anta hurun mimma anta anhu ajisun wa abdul lima anta lahu tabi'un. Kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, anta hurun, engkau itu orang yang merdeka, mimma anta anhu, daripada sesuatu yang kau tidak berhajat kepada sesuatu. Kata Imam Ibn Athaillah Al-Askandari, engkau itu merupakan orang yang merdeka daripada sesuatu yang kau tidak berhajat kepadanya. Kalau engkau tidak berhajat kepada sesuatu, engkau itu merupakan orang yang merdeka. Wa abdul lima antalahu tami'un. Dan engkau itu merupakan budak, seorang hamba bagi sesuatu yang mana engkau berkeinginan kepada sesuatu itu. Kalau hati kau teringin kepada sesuatu, engkau itu menjadi hamba bagi sesuatu. Maka dulu dibicarakan tentang satu penyakit di hati namanya tamak namanya. Maka hikmah yang ke-60 ini nak menyempurnakan hikmah dari kata-kata yang dahulu. Maka orang yang dulu dibicarakan tentang orang yang tamak. Orang yang tamak itu merupakan budak, merupakan hamba bagi perkara sesuatu yang inginnya. Orang yang tamak dengan harta bermaksud orang ini menjadi hamba bagi harta. Kalau hati itu sudah dimasuk penyakit tamak, engkau teringinkan kepada sesuatu. Kalau engkau tamak inginkan harta, bermakna engkau itu menjadi budak, menjadi hamba bagi harta. Siang dan malam engkau tidak mengira waktu, daripada pagi sampai ke malam engkau akan mencari sesuatu yang namanya harta. Itu dikatakan kalau engkau teringin kepada sesuatu, engkau itu hamba bagi sesuatu. Kalau kau tamakkan kepada jawatan, engkau nakkan jawatan, sehabis daya, habis buah fikiran kau fikirkan, siang malam pagi petang, macam mana aku nak mendapatkan jawatan? Macam mana boleh aku naik pangkat? Duk fikir caranya.
duk pergi apa jalannya, duk siang malam berusaha. Kalau kau inginkan kepada jawatan, bermakna engkau itu merupakan hamba bagi jawatan. Itulah kata Imam Ibn Ta'ilah, anta hurrun mimma anta anhu. Engkau itu merupakan orang yang merdeka daripada sesuatu yang kau tidak berhajat kepadanya. Dalam hikmah yang ke-60 ini, Imam Ibn Ta'ilah nak menyempurnakan dua hikmah yang terdahulu, hikmah yang ke-59 dan hikmah yang ke-58 dahulu, bicarakan tentang sifat tamak namanya. Dulu Imam Ibn Ta'ilah menyebutkan tamak itu hati bergantung kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Tamak itu dua perkara. Yang pertama yang dikatakan tamak itu, apabila hati engkau bergantung kepada sesuatu itu lain daripada Allah. Yang kedua kata Imam Ibn Ta'ilah, bila lain daripada Allah menjadikan hati kau tenang, ada sesuatu yang lain daripada Allah menjadikan hati kau tenang, bermakna engkau itu ada penyakit tamak namanya. Dua benda yang dikatakan sifat tamak, bergantung hati kepada sesuatu lain daripada Allah. Yang kedua, bila ada lain daripada Allah itu menjadikan hati kau tenang, itu dikatakan dalam hati itu ada penyakit tamak namanya. Guru Imam Ibn Ta'ilah menyebutkan, Abul Abbas Al-Mursi juga sebutkan, semua perkataan tamak itu berlubang. To, mim, ain. Kalau kita tulis di kertas, huruf to berlubang. Kita sambung dengan mim berlubang. Tertarik sambung dengan ain pun berlubang. Itu mengisyaratkan kalau engkau sudah ada penyakit tamak, engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah kenyang. Engkau sentiasa nak menambahkan harta dari sehari kepada sehari. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wa tamak, fa innahu faqrun hadirun. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wa tamak. Aku takut kamu bersifat dengan tamak, kata Rasulullah. Iyakum wa tamak. Aku takut kamu ni ada penyakit tamak. Fa innahu faqrun hadirun. Rasulullah menyebutkan kerana tamak itu adalah merupakan satu penyakit fakir yang hadir. Nabi cukup takut kalau ada pada hati umat itu penyakit tamak, kerana tamak itu merupakan satu fakir yang sudah datang dalam hati anak Adam. Bagaimanapun orangnya, kalau dia ada penyakit tamak nak kepada harta, walaupun orang itu hartanya sudah banyak, orang itu mempunyai kekayaan yang cukup banyak, kalau masih di hatinya ada penyakit tamak, hakikat orang yang fakir, kata Rasulullah. Kita melihat hartanya cukup banyak, tapi kalau ada di hatinya penyakit tamak, ada sesuatu yang menjadikan hati tenang lain daripada Allah, dan hati dia bergantung lain daripada Allah. Walaupun hartanya cukup banyak dalam dunia, Nabi mengatakan fa'innahu faqrun hadirun, orang ini orang yang fakir namanya. Kerana hatinya bergantung lain daripada Allah. Dia merasakan hidupnya tenang dengan harta kekayaan. Maka orang ini dikatakan orang yang tamak. Orang tamak itu orang yang fakir. Hakikat hati tidak akan menjadi kaya. Sentiasa berfikir bertambah. Maka Rasulullah mengatakan orang ini orang yang fakir.
Walaupun kita melihat hartanya banyak, hakikat Nabi sebut orang ini orang yang fakir. Kalau orang ini tidak ada harta, tetapi hatinya tidak berkendak, adalah. Tak ada buat macam mana. Kan? Ada pun dia bersyukur, tak ada pun hatinya tenang. Kan? Orang ini dikatakan ghina qalbi. Orang ini Nabi menyebutkan hatinya, orang panggil hati yang kaya. Wa qala Rasulullah SAW, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya rahimatun wa man kanat niyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Begitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan akan akhirat, bermakna orang ini menjadi hamba bagi Allah. Orang yang hatinya ingin kepada akhirat, orang yang hatinya ingin mencari keridaan Allah SWT. Sebab Nabi sebut, man kanat niyatul akhirah. Siapa niatnya untuk akhirat, apa saja yang berhubung dengan akhirat, hidupnya, hatinya berkendak kepada keridaan Allah. Hidupnya semata-mata untuk ikhlas menghadap kepada Allah. Apa jua niat yang berhubung dengan akhirat, kalau niat hatinya demikian, Rasulullah menyebutkan orang ini dikatakan jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan himpunkan orang ini, Allah himpunkan benda yang bercerai-berai, dihimpun menjadi mudah bagi orang ini. Suatu urusan yang bercerai-berai, satu urusan yang berpisah-pisah, Nabi menyebutkan jamaah, Allah himpunkan jadi mudah. Benda yang bercerai-berai, benda yang bersuku-suku, dihimpunkan menjadi mudah. Dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, Allah akan masukkan kekayaan dalam hati orang ini. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menyerah, lagi pula dalam keadaan hina. Dunia akan datang kepada orang ini dalam keadaan serah dan terhina. Itu kelebihan kalau kita buat satu benda, hati kita silarkan hanya untuk akhirat semata-mata. Apa saja yang berhubung dengan akhirat, kita ingin masuk syurga, itu akhirat. Kita ingin mendapatkan pahala, itu akhirat. Kalau niatnya ada hubung dengan akhirat, orang ini merupakan hamba Allah. Bila orang ini hamba Allah, segala urusan dunia yang bercerai-berai, Allah akan jadi mudah untuk dia. Orang yang hidup niatnya untuk akhirat, fikirannya semata-mata untuk akhirat, tujuan hidupnya semata-mata untuk akhirat, maka orang ini dikatakan Allah akan hadirkan pertolongan. Allah akan turunkan rahmat kepada orang ini. Urusan dunia yang bercerai-berai, Allah jadi mudah untuk dia. Urusan dunia yang berpisah, urusan dunia yang bersuku-suku, Allah akan buka jalan menjadi mudah untuk orang yang niatnya semata-mata akhirat. Kerana hati orang yang terkaya. Orang yang hatinya terkaya, dunia itu dimudahkan untuk dia. Dunia yang mana dunia yang bahagian sudah tentukan. Dunia yang bahagian Allah tentukan bagi dunia untuk orang ini, maka dunia itu akan datang dengan mudah dalam keadaan hina dan menyerah.
Sebaliknya kata Rasulullah SAW, waman kanat niyatuhu fid dunya. Siapa hidup dalam dunia, hatinya semata-mata niat untuk dunia. Dipikir macam mana aku nak mengejar naik jawatan. Dipikir macam mana aku nak menambahkan harta lagi. Macam mana aku nak besar rumah daripada 3 tingkat, 5 tingkat. Macam mana aku nak tambah daripada 2 rumah, dari 10 biji rumah. Kalau semata-mata hidupnya memikirkan urusan dunia, maka orang ini dikatakan merupakan hamba bagi dunia. Orang yang hamba dunia, fikirannya sentiasa ke dunia saja. Maka urusan dalam dunia yang menyebutkan urusan dunia itu dikatakan berpisah-pisah. Urusan dunia yang berjuzuk-juzuk, urusan dunia yang bercerai-berai, Allah akan jadikan lebih payah. Bila Allah jadikan lebih payah, orang ini tidak ada masa untuk beramal ibadah. Terkata sibuk panjang. Orang yang niatnya ke dunia, Allah tak berikan masa mudah untuk dia beramal ibadah. Kalau niatnya ke dunia, orang ini Allah sentiasa masyhurkan di hati sibuk siang malam pagi petang. Dan sebab niatnya ke dunia, urusan dunia Allah akan jadi payah. Bila urusan dunia payah, tidak ada masa untuk dia mengerjakan amal ibadah. Itu dikatakan farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan pisah-pisahkan urusannya. Siang sibuk, malam sibuk. Dan bangun pagi, terus kerja ke urusan dunia. Tengah malam, dah penat, terus ke dunia. Allah akan pisahkan lagi urusan dunia. Bila Allah pisahkan urusan dunia, dia tidak ada untuk masa mengerjakan amal ibadah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Hatinya akan menjadi fakir, kata Rasulullah SAW. Bila dipikir urusan dunia, hatinya tak pernah rasa cukup. Kalau kita tengok, cukup banyak, ada juta-juta dah. Tapi orang tersebut, bila hatinya ke dunia, takkan pernah rasa cukup. Allah berikan dunia kepada orang ini, tidak berubah. Apa yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz, apa yang ada pada ilmu Allah di azali, tetap takkan pernah berubah. Keinginan orang ini untuk mencari dunia tidak akan pernah berubah dalam takdir Allah Ta'ala. Dalam 4 pembagian rezeki, hanya satu saja rezeki boleh berubah. Ada rezeki bil maksum, ada rezeki orang panggil yang Allah sudah bagikan. Rezeki bil maksum Allah bagi siap-siap dah. Takkan bertambah, takkan berkurang. Ada rezeki bil madmun. Rezeki yang Allah jamin dah. Rezeki yang Allah jamin takkan bertambah, takkan berkurang. Rajin macam mana pun takkan bertambah satu. Malas bagaimana pun takkan berkurang satu. Kerana dalam jaminan Allah, rezeki maksum tu rezeki yang dibagi. Kalau Allah dah bagikan siap-siap, sudah tertulis di Lauh Mahfuz, takkan berubah dalam ilmu Allah, takkan dipandang di Lauh Mahfuz. Sudah bagi siap dah. Hanya satu jalan rezeki yang boleh berubah, itu hanya untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu jalan untuk kita ubah rezeki hanya Allah khususkan untuk orang yang bertakwa saja. Kalau niatnya akhirat, itu rezekinya boleh berubah. Kalau niatnya semata-mata dunia, takkan pernah diubah rezekinya. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi yulzimu Allah qalbahu salasa khisalin. Hammun la yanqati'u anhu abadan, wa syughlun la yatafarraghu minhu abadan, wa faqrun
la yablughu muntahahu abadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, wa dunya akbaru hammihi, bangun pagi-pagi, dalam akal fikir hatinya dia hanya fikirkan tentang urusan dunia. Nabi sebut siapa yang bangun pagi yang mula boleh fikir tentang urusan dunia. Hari ni aku syarat banyak ni. Hari ni aku nak pergi mana ni? Nak buka kedai aku apa? Hari ni aku pergi mana ni? Hari ni apa aku nak cakap apa dalam meeting ni? Hari ni aku nak jual apa ni? Nabi menyebutkan man asbaha wa dunya akbaru hammi, siapa yang bangun pagi yang awal-awal difikir itu urusan dunia. Yulzimullah qalbahu salasah hisalin, maka Allah akan lazim hati 3 perkara. Siapa yang bangun paginya yang dipikir pertamanya dunia, maka Rasulullah menyebutkan Allah akan melazimi dalam hatinya itu 3 perkara. Dalam hatinya ada 3 perkara. Siapa bangun je pagi, dia tak ingat nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Dia tak ingat terlepas sembahyang tahajud. Tapi di awal dia buka mata, dah lambat nak pergi kerja dah. Yang dipikir itu dunia semata-mata. 3 perkara awak campakkan dalam hati, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kata Nabi, risau yang tidak akan pernah putus buat selama. Hatinya awak akan campakkan penyakit risau ni. Risau macam tak sempurna hidupnya. Ada yang tak kena. Siapa yang di awal paginya dipikirkan pertama itu dunia, Rasulullah menyebutkan Allah akan bagi hati 3 perkara, risau yang takkan pernah terputus buat selama-lama. Umur dah pencen dah, hati masih risau. Sebab di awal pagi dia masih fikirkan tentang soal dunia. Dan hatinya tak akan pernah putus, kata Rasulullah. Sampai mati hari risau. Itu risau yang takkan pernah putus lagi hidup dalam dunia. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa syughlun la yatafarragu minhu abadan, kesibukan yang tidak pernah lapang buat selama-lama. Sibuk panjang. Walaupun umurnya 90 tahun, tetap sibuk. Walaupun dah tamat perkhidmatan, tetap sibuk. Orang yang awal-awal pagi yang dipikirkan dunia, awak akan sibukkan. Takkan pernah ada rasa lapang. Ada dia nak buatnya. Seolah-olah macam tak sempat untuk dia masuk ke masjid rumah Allah. Ada benda yang awak sibukkan. Itu dia katakan, Allah akan timpakan yang kedua pada orang ini, kesibukan yang seolah-olah tak ada masa lapang. Kita tengok, orangnya 70 tahun, ada ke mana dia pergi? Kan? Allah sibukkan dengan satu perkara. Yang ketiga, kalau di awal pagi dipikirkan dunia itu, Rasulullah menyebutkan, wa faqrun la yablughu muntahu abadan, kefakiran yang tidak ada hujung buat selama-lamanya. Hati tak pernah rasa cukup. Orang di awal bangun tidur, dia awal buka mata bangun pagi, yang dipikirnya dunia, awak timpakan kena hatinya sifat fakir. Takkan pernah rasa puas, takkan pernah rasa cukupnya. Kalau kita hisap kekayaan hartanya, kan, cukup dah dengan umur yang golib. Tapi hati tak akan pernah rasa puas, takkan pernah rasa cukup. 3 timpaan, kata Rasulullah, dia awal pagi jangan kita fikirkan dunia terlebih dahulu. Kadang waktu pagi itu satu waktu yang Rasulullah anjurkan untuk kita mengerjakan amal ibadah. Dalam sehari 24 jam, waktu mana yang paling afdal, waktu mana yang dianjurkan dari Islam untuk kita mengerjakan amal ibadah? Waktu awal bangun pagi. Waktu awal bangun pagi itu satu anjuran dari Islam untuk kita beribadah kepada Allah.
Kerana Rasulullah menyebutkan man shallal fajra fi jama'atin, siapa semayang subuh secara berjemaah, hadir rumah Allah, dia semayang subuh secara berjemaah, lam summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asyamsu. Lepas semayang subuh berjemaah, duduk tak balik dia. Sampai bila? Rasulullah menyebutkan hatta tatlu asyamsa, sehingga terbit matahari. Terbit matahari isyarat waktu syuruk. Kalau Nabi kata terbit fajar tu subuh. Tapi Nabi Rasulullah menyebutkan hatta tatlu asyamsu. Lepas semayang subuh berjemaah, kalau ada masa lapang, duduk dulu. Jangan keluar dari rumah Allah. Sampai bila? Sampai waktu-waktu syuruk. Nabi menyebutkan, bila sampai waktu syuruk, summa shalla raka'ataini, dia semayang 2 rakaat. Kata fuqaha, bila masuk waktu syuruk, semayang apa ada waktu syuruk? Yang pertama kata fuqaha, semayang duha. Isyraq itu duha, duha itu isyraq. Cuma kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, isyraq itu berbeza dengan waktu duha. Isyraq, duha itu berbeza. Dan kalau nak ikut jalanan Imam Al-Ghazali, kita sembahyang sunat isyraq. Oleh kerana waktu isyraq itu waktu yang karahat tahrim. 5 waktu karahat tahrim. Yang pertama, lepas sembahyang subuh. Yang kedua, waktu syuruk. Yang ketiga, waktu tengah hari tegak. Yang keempat, lepas sembahyang asar. Yang kelima, waktu hujung asar sebelum maghrib. Timbul persoalan, sembahyang apa yang dilarang? 5 jenis sembahyang, 2 jenis dilarang. Yang pertama, ada sembahyang yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, ada sembahyang yang berkaitan dengan sebab terdahulu. Yang ketiga, ada sembahyang yang berkaitan sebab terkemudian. Yang keempat, ada sembahyang sebab menyertai. Yang kelima, ada sembahyang yang tak berkaitan dengan sebab, tak berkaitan dengan waktu. Ada sembahyang yang berwaktu. Duha berwaktu. Witir berwaktu. Tahajud berwaktu. Ada sembahyang yang sebabnya terdahulu. Masuk masjid dulu, baru itu untuk sembahyang. Sebab terdahulu. Sunat tahiyatul masjid contohnya. Dan ada sembahyang sebab terkemudian. Sembahyang dulu, baru datang sebabnya. Sunat ihram, sembahyang dulu. Nanti atas kapal terbang, turun airport Jeddah, masuk mikat, baru kita niat. Nawaitu umrata wa ahramtu bihalli ta'ala. Ada sembahyang sebab menyertai sunat gerhana. Ketika berlaku gerhana, baru sunat sembahyang. Ada sembahyang yang tak berkaitan dengan sebab, tak berkaitan dengan waktu. Sunat mutlak, sunat tasbih. Maka dalam 5 jenis sembahyang, 2 jenis dilarang. Sembahyang yang sebab terkemudian, sembahyang yang tak berkaitan dengan sebab, tak berkaitan dengan waktu. 2 saja dilarang pada waktu makruh tahrim. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, summa shalla raka'ataini. Kata fuqaha, nak menghormati waktu tu waktu syuruk, tunggu sebentar 10 minit, tunggu sekejap 12 minit, tunggu sekejap 13 minit, baru kita sembahyang sunat isyraq. Datang subuh berjemaah, Rasulullah pesan duduk sampai waktu syuruk, masuk syuruk, sembahyang 2 rakaat sama ada isyraq ataupun duha. Apa Nabi sampaikan? Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Pahala orang ini seperti mengerjakan ibadat haji umrah. Nabi sebut 3 kali. Tamatin.
Sempurna pahala, tak kurang satu. Sempurna. Hadis ini nak menganjurkan kita waktu yang afdal ibadat waktu awal pagi. Sebab Nabi pesan pergi sembahyang subuh berjemaah. Bermakna bangun pagi jangan fikirkan tentang soal dunia. Nanti dulu. Bangun pagi ingat apa? Aku nak sembahyang subuh berjemaah. Bukanya mata, aku nak pergi jemaah sembahyang subuh. Datang subuh, duduk sampai waktu syuruk, sembahyang isyraq ataupun duha. Habiskan masa bersubuh nak menunggu syuruk, ikutlah. Ada pengajian ke, baca Quran ke, berzikir, berselawat. Sampai syuruk sembahyang, Rasulullah menyebutkan pahala orang ini pergi haji umrah tak kurang pun pahala sempurna. Nabi sebut 3 kali tamatin, sempurna pahala ni. Bermakna hadis ini mengajar kita waktu pagi jangan fikir dunia. Orang yang fikir dunia, Allah timpakan musibah 3 perkara. Hatinya akan fakir selama-lama. Hatinya akan risau selama-lama. Bermakna waktu bangun pagi nanti dulu. Kita nak pergi kerja nanti dulu. Fikir akhirat dulu. Kan? Nanti baru dia fikir, kejap lagi barulah urusan dengan dunia untuk mencari pekerjaan. Wa qala ba'dul hukama at-tama'u ala salasatin aqsamin. Qala ba'dul hukama at-tama'u ala salasati aqsamin. Kismun mahmudun wa kismun mazmumun wa kismun ghairu mahmudin wala mazmumin. Berkatalah sebahagian ahli hukama, ulama yang bijaksana yang sudah masuk alam merasai, ulama yang boleh merasai hatinya, ulama yang sudah tersingkap rahsia Allah, itu namanya hukama namanya. Berkata sebagian hukama, tamak itu ada 3 bagai. Tamak itu terbagi kepada 3 jenis. Kismun, satu bagai tamak mahmudun, ada tamak yang dipuji kata hukama. Bagian tamak yang pertama, tamak yang dipuji. Yang kedua kata hukama mazmumun, ada bagian tamak, bagian kedua tamak yang dicela. Yang ketiga kata hukama wa kismun ghairu mahmudin wala mazmumin, cela pun tidak, puji pun tidak. Bagian tamak ketiga, tak dicela, tak dipuji. 3 bagian tamak. Bagaimana kata Imam Ibn Ta'ilah Al-Askandari, al-qismul awwalu ka qaulihi ta'ala hikayat an Khalili Ibrahim alaihi salam wallazi at'amahu wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah SWT menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim Khalilullah. Gelaran yang masyhur bagi Nabi Ibrahim Khalilullah. Gelaran yang masyhur untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW Habibullah. Dalam banyak-banyak gelaran, antara gelaran yang paling agung untuk Nabi kita Habibullah, kekasihnya Allah. Dan yang masyhur gelaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan gelaran Nabi Isa Kalimatullah, Al-Masih Ruhullah. Gelaran Nabi Yunus Zunnun. Apa gelaran Nabi Yunus? Zunnun. Dan dulu Nabi Yunus pernah mengerjakan satu kesilapan. Dengan hanya sekali Nabi Yunus mengerjakan kesilapan, Allah ubah selama-lama. Dulu namanya Yunus bin Matta alaihissalam. Satu kesilapan yang Nabi Yunus kerjakan, maka datang ikan nun, telan Nabi Yunus 40 hari, 40 malam.
Setelah itu Allah turunkan firman Allah Ta'ala wazannun. Allah menyebutkan Al-Quran. Allah panggilkan Nabi Yunus dengan gelaran Zunnun. Sejak itu diubah. Nabi Yunus nama gelarannya Zunnun. Maksudnya orang yang mempunyai nun, orang yang ditelan oleh ikan nun. Sekarang gelar Nabi Yunus sudah diubah menjadi Zunnun. Gelaran Nabi Adam, Abul Bashar ataupun Sofiyullah, pilihan Allah, ataupun Abul Bashar, bapanya manusia. Allah menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Allazi at'amahu. Aku tamak, kata Ibrahim. Nabi menyebut wallazi atma'u. Aku tamak. Nabi Ibrahim ada sifat tamak. Apa tamak Nabi Ibrahim? Ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Aku tamak supaya Allah ampunkan dosaku nanti berlaku pada hari kiamat. Tamak Nabi Ibrahim nak tamak untuk Allah ampunkan dosanya pada hari kiamat. Maka tamak ini tamak yang dipuji. Mahmudun. Orang yang tamaknya semata-mata akhirat, kehendak tujuannya semata-mata akhirat, tamak yang dipuji. Mahmudun. Macam mana jalan untuk dia berusaha nak menambahkan habuat akhirat, berusaha rasa jahil, ngaji lagi, rasa kurang ibadah, tambah lagi, tamak dia. Tamak untuk akhirat, itu tamak yang dipuji. Rasa tak cukup lah zikir, tambah lagi. Rasa tak cukup baca Quran ni, tambah lagi. Tamak yang pertama, itu tamak yang dipuji, sebagaimana berlaku kepada Nabi Ibrahim. Maksud Isyak. Tak habis lagi, kita tambah datang. Kemudian wakis musani, dan bermula bahagian yang kedua. Wallah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa allimna ta'wila. Allahumma aftah bihikmatika futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.